saya nak sentuh mengenai perumahan. Kemarin dalam Dewan ini, Yang Berhormat Menteri KPKT mengatakan bahawa kementerian beliau telah membina 19 buah rumah di Kampung Baru Cina pada tahun 2025. Saya ingin bertanya, adakah benar bahawa semua 19 buah rumah ini dibina oleh Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB dan diberikan kepada penduduk Kampung Baru Cina secara percuma tanpa keperluan membayar apa-apa disebabkan ada peruntukan sebanyak 1.5 juta ringgit daripada KPKT. Saya juga nak bertanya, adakah benar bahawa pada tahun 2026, tahun ini, akan ada lagi 20 unit rumah percuma yang juga diarahkan untuk dibina oleh SPNB dengan tujuan diberi percuma kepada hanya penduduk Kampung Baru Cina. Jika perkara ini benar, saya nak tahu adakah kabinet telah dirujuk dan adakah kabinet telah meluluskan perubahan dasar yang penting ini. Ini kerana sebelum ini, semua rumah yang dibina oleh SPNB adalah atas dasar pinjaman yang perlu dibayar balik. Berbelas tahun nak bayar balik pinjaman ini. Rakyat biasa dari golongan B40 yang tidak mengira bangsa perlu membayar balik sebanyak RM55,000 untuk setiap rumah yang dibina oleh SPNB. Kenapa rakyat lain, tak kira bangsa ni, yang tidak menetap di Kampung Baru Cina, dianaktirikan dan terpaksa membayar kepada SPNB? Kalau nak bantu rakyat dengan rumah percuma, bagi saya golongan veteran tentera yang pernah berjuang menentang komunis dulu lebih layak diberi bantuan. Kita perlu ingat, yang betul poin akhirnya, kita perlu ingat bahawa tanah Kampung Baru Cina itu asalnya bukan tanah persendirian, tetapi ia adalah pemberian kerajaan. Hari ini nampaknya penduduk Kampung Baru ini bukan saja dapat tanah, tetapi dapat juga rumah secara percuma. Jika benar, maka bagi saya langkah ini bukan saja merupakan perubahan besar dasar SPNB, tapi ia juga menimbulkan persoalan. Adakah kabinet hari ini sudah tidak lagi berpegang dengan prinsip keadilan sosial untuk membantu semua yang memerlukan, bukan memberi status istimewa kepada golongan tertentu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasik Lugo. Ya, habis dah. Dah habis dah. Dah habis dah. Sebelum duduk. Dah habis. Tak apa. Melainkan peraturan mesyuarat, duduk. Standing Order 3612, mana-mana 3612, sekejap. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan melingkupan Dewan adalah disifat sebagai menghina majlis, dan ahli itu boleh dirujuk kepada Jawatankuasa Had dan Kebebasan bagi kesalahan itu. Saya nak rujuk kepada peruntukan Kampung Baru Cina yang dibangkit oleh Tasik Gelugo. Itu bukan peruntukan dari SPNB. Itu peruntukan Kampung Baru Cina 84 juta yang telah dibentang dalam bajet. Dan SPNB hanyalah agensi pelaksana, bukan SPNB tak bagi rumah baru kepada orang-orang lain. Itu memang untuk peruntukan Kampung Baru Cina. Jadi jangan kita samakan dan jangan cuba nak kelirukan rakyat. Jawapan saya, Kampar ni bukan menteri. Jadi tolong pastikan dia tak perasan dia menteri, tapi menjawab ini fakta dalam bajet. Peruntukan ni dalam bajet. Semasa bajet bentang you tak dengar. Dengar baik-baik. Ini peruntukan Kampung Baru Cina. Duit ini khusus untuk Kampung Baru Cina. Tahniah dah semoga naik. Sekarang tidak dinaikkan pangkat, sekejap. Janganlah jadi menteri pula. Tasik Gelugo, sekejap. Ini bukan pasal menteri tak menteri. Ini Kampar. Ada lagi? Itu poin yang dibangkitkan. Okey, Tasik Gelugo, sila jawab. Ya, seperti mana yang saya kata tadi, saya tanya adakah berlaku perubahan dasar. Saya tanya dari mana datang sumber kewangan ini. Saya minta menteri jawab. Okay. Apa tuduhannya? Dan yang saya kata tadi, Kampar bukan menteri, tak ada hak dia, tak ada local standby nak menjawab bagi pihak menteri. Tadi kenyataan Tasik Gelugo, dia kata kenapa SPNB hanya bina rumah untuk Kampung Baru Cina dan tak bina untuk askar. Itu satu kenyataan mengelirukan. Ini peruntukan. Okey, saya akan buat keputusan. Saya dengar daripada tadi, saya pun sebab isu ni saya pun tahu. Jadi saya dengar daripada tadi apa yang Tasik Gelugo sebut, dan Tasik Gelugo setakat yang saya dengar bertanyakan soalan. Jadi bila bertanyakan soalan, walaupun saya faham apa yang dibangkitkan oleh YB Kampar, tapi nanti akan ada peluang untuk YB Menteri jawab tentang apa yang diutarakan oleh YB Tasik Gelugo. Terima kasih. Betul. Baiklah, kita